Ayah, kenapa meja kita bergoyang-goyang ni ayah? Ada gempa bumi ke? Tak tahulah, Dik. Tapi, okey je. Itulah, kursi adik pun okey, tak ada goyang-goyang. Lah, ayah. Kaki abang lah yang bergoyang-goyang. Abang. Buat elok-elok lah. Malu kau orang lah. Apa asyik-asyik abang je salah? Biarlah abang selesa duduk macam ni. Ayah, macam mana ni? Tengok ayah adik ni sampai nak tertumpah ni. Adik nak minum pun tak selesa. Abang tak salah pun, abang biasa je kan. Minum air abang okey je kan tengok. Okey je kan. Ayah, buatlah sesuatu. Adik tak boleh minum macam ni. Ayah pun tak tahu nak buat macam mana ni, Dik. Ayah, adik ada idea. Apa dia? Baru lega sikit kan ayah? Asal lah, Abang. Abang buat lagi lepas ni, ayah ikat dengan rantai. Ayah, tak selesa lah macam ni.